Assalamualaikum sahabat-sahabat YouTube, ya, YT. Tuan-tuan dan puan-puan, ini hari ada satu berita yang sangat gembira. Gembira. Papa Gomo didapati bersalah kerana memfitnah Guan Eng dengan anak dia. Okey, saya pun benci Guan Eng, tetapi bila engkau babitkan anak dia, kau buat fitnah, kata dia bawa lari duit, kau fitnah Guan Eng. Guan Eng ni aku benci dia gila. Korang tahu kan aku benci Guan Eng. Aku tak suka, tetapi itu bukan bermakna lesen untuk kau buat fitnah terhadap dia. Maka kau kena bayar 280,000 campur dengan kos guaman semua. Aku ingat dalam 300 lebih lah kau kena bayar kan. Ya, aku tahu pengikut-pengikut pemuja-pemuja kau akan bergolok gadai, akan jual segala-gala harta mereka, isteri mereka, anak-anak mereka, mungkin ibu bapa mereka untuk mendapatkan duit untuk kau. Tapi sedihlah. Sayang, sepatutnya korang semua sedarlah. Wan Azri bin Wan Negis aka Papa Gomo kan. Dia adalah seorang, apa yang Zaid Arif panggil dia? Papa kondom. Allah. 1 sen tak boleh pakai. Dan paling memalukan Gomo, engkau kalah di tangan Guan Eng. Guan Eng ni kita semua benci tau. Kau kena bagi duit dekat Guan Eng tau. Apek Cina ni, lu kena bagi duit sama dia. Ni nak raya ni, patut kau dapat duit raya. Ini kau kena bagi dia duit raya. Celaka. Hina sial kat kau. Ini kifarah Allah kerana kau mengkhianati sahabat-sahabat. Kerana kau fitnah kita semua, tuan-tuan dan perempuan. Tolonglah, share lah video ni seberapa ramai yang boleh. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.